Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Abdul Osman daripada Majlis Ulama Islam dan Agama Sama Pahang. Sebenarnya saya dah pernah menggunakan ChatGPT. Kebanyakannya saya menggunakan untuk kerja dan juga belajar. Setelah saya menghadiri kursus dakwah digital ni, saya nampak banyak perkara yang dapat saya belajar, iaitu cara menggunakan AI, membuat video dan juga format dan sebagainya lah. Saya lihat kursus ini memberi manfaat kepada peserta-peserta khususnya di Pahang, dan harapan saya agar kursus seperti ini dapat diperluaskan lagi kepada pendakwah-pendakwah yang lain. Kenapa di dalam Pahang ni kita ada seramai satu orang pendakwah yang daripada kalangan asli yang bergiat menjalankan kerja-kerja dakwah di kawasan kampung asli yang di Pahang. Kursus ni saya boleh beri dalam masa yang mumtaz.